Okey, Assalamualaikum kan. Hari ni last minute aku rasa nak pergi Betung Thailand. Ni je aku barang-barang aku bawa ni je. Nanti ikutlah perjalanan aku, nanti tengoklah perjalanan aku nak ke Thailand. Betul. Okey, apa benda penting kita kena bawa ni lah. Pasal pasport penting. Ni hak penting kita kena bawa. Okey, geng. Sekarang kita sampai dekat Tapu Guntung makan nasi air rampung dulu. Okey, geng. Biasa tempat aku berhenti sini kan. Buat aku berhenti untuk makan. Memang sedap. Biasanya tempat ni orang kenal kan. Memang sedap. Kat Guntung je ni. Guntung luar lagi. So next station follow ya. Okay guys, sekarang ni kita ada dekat Jeli, Overton Airport. Dekat Jeli. Kita on the way ke Gerik. Sekarang kita ada di Gunung dia. Gunung Reng. Gunung Reng. Oh, hujan. Ni kita sampai dah kat ANF mana Pekalang Ulu ni lah. Sini lah biasa orang ambil insurans ke apa ke sebelum masuk Thailand. Kita akan ambil insurans dulu. Dekat sini aku ambil insurans sekali dengan SIM card aku beli dulu. Harga pun tak mahal, ada RM38 sahaja. Unlimited internet. Okey, jom. Okey, ni selesai dah kita isi minyak. Selesai dah dekat Pekalang Ulu. Aku isi minyak sini RM20 je. Daripada setiu aku isi minyak sampai sini dalam 315 km. Ada lagi 3 tapak minyak aku jelang. Jadi sebelum aku masuk ke border, aku isi minyak penuh dululah. Sini aku teruk pun boleh RM20 je penuh dia. Tak apalah. Nanti agak sampailah dah sampailah ke Patani ataupun Nara Tewak, kita akan isi minyak balik. Border pun kita dah lepas dah. Sini dia ada the zone duty free. So sekarang ni kita on way masuk ke border Thailand. Okay, sekarang kita ada dekat immigration Malaysia. Biasalah ikut kita lah tu. Nanti sediakan pasport untuk dia check. Selepas pada tu barulah kita pergi terus ke border Thailand. Selamat datang ke Thailand. Sekarang kita dah benda sampai dekat Thailand dah. Jadi kita kena cari pintu masuk dia dekat mana dah tahu. Kita settle dah cop pasport dengan bagi dokumen ni. Nanti kita pergi ambil untuk check in check out pula. Kita dah masuk. Sekarang ni ada dekat Betung Thailand. So kita cari hotel dulu, pack, letak barang. Lepas tu baru kita cari tempat-tempat nak makan.
Ni first time aku masuk dalam terowongan ni, dan first time juga sampai ni betul Thailand ni lah. Bawa itu kedai biasa, tapi yang tadi dulu. Okey, bilik tu comel. Okey, ni bilik dah. Betul okey, bilik ni pun sedap. Bilik air dia pun okey. Habis ramai masuk, jadi hotel penuh. Terpaksalah aku ambil yang ni. Okey, sekarang ni kita siap semayang apa semua. Kita kedua cari money exchange dulu. Lepas tu baru kita cari makan. Kita ada dekat ni, biasa sini lah senang nak parking sikit untuk ambil gambar sini. Tapi aku jumpa benda sikit, aku lah orang sedekah berapa tau. Duit Malaysia, duit Sia. Duit RM1 Malaysia tu. Siapa dia tinggal ni? Mari ambil. Ni yang ni apa tu, Clock Tower. Okey, sekarang kita ada dekat Clock Tower. Nak cari money exchange, tadi tutup, jadi kita cari sini. Kebetulan kita berhenti dekat Clock Tower ni, dia ada money exchange dekat ni. Okey, hari ni kita singgah dekat Tuang Kitchen. Tuang Kitchen betul. Sini tempat dia tak jauh dengan yang betul router tadi. Nanti kita pergi betul hotel. So kita pergi makan dulu. Terima kasih. Makanan sini bagi aku okey, sedap. Mereka merah boleh mari. Tapi aku suka sekali daging merah dia. Daging merah dia sedap. Dekat sini kita akan cari tempat makan tempat lain. Tengok mana dia punya rasa dia tu. Okey, orang mana-mana daripada Malaysia nak mari kat Patani boleh dah mari kedai ni dia. Ya, orang Malaysia macam mana nak mari kat Betong, mari kat Patani, mari dia kat Betong kat sini ada kedai kerotok rendang, nasi, sudah-sudah. Okey, terima kasih. Kalau mari Thailand tak susah kalau tak mari tempat. Tempat ni tak lelaki perang semua sama je. Akan mari belaka tempat. Faham sendirilah kalau dapat nombor 7 tu benda. Kalau tempat ni kau tak boleh. Memang kena mari. Wajib singgah kalau mari Thailand. Okey, kita sampai dah kedai ni. Sampai dah sini. Hotel betul. Banyak stiker-stiker awak-awak ni main tepek daripada Malaysia. Berguna jugalah voice card ni. Tak boleh guna di mana-mana ATM di luar negara. Tapi yang ni dia ambil je 1000 baht, tapi dia ada cahaya dalam 230 baht. Kita boleh simpan mata wang kita dalam, bila mata wang kita tinggi kita boleh simpan dalam mata wang Thailand. Next kita nak pergi, kalau mata wang turun pun, mata wang yang kita beli masa mata wang kita mahal tu masih lagi kekal dalam tu. Jadi kita akan jimat dalam tu lah. So kat WAS ni berguna, boleh buat keluar.
Okey, ni suasana malam di Clock Tower Perth. Sangat-sangat meriah. Dekat aku berhenti tadi juga, aku tukar duit. Belakang dia bila mandang comel. Mantap. Kita jalan-jalan tengok suasana sini Aku naik bukit tinggi-tinggi mendaki. Aku pun tak tahu benda ada atas ni. Aku mana nak tahu je. Sebab tak ada orang pun. Tapi sini Taman Menang. Macam tempat ilek-ilek malam, santai apa semua. Tu je aku nampaknya. Okey, kita naik atas ni tengok ada benda. Tak ada orang naik ni. Aku yang naik. Oh, so yang belakang aku. Macam musuh dengan aku. Tu baca buku. Kalau menatang ni gerak aku tembak lagi. Tengah tu kaki dia pun duk rapat tanah. Saya dapat hangang je. Rambut tu tau. Saya kena angin lagi tau. Rambut dia. Lepas tu kita tengok pula sekeliling dia ada benda. Tengok tu. Pemangku. Oh, ni tutup mata. Malu maknya ha. Ni tutup mata. Peluh boleh tahan dah peluh ni. Main jalan ni aja peluh masa. Esok aku ada aktiviti menarik sikit. Aktiviti tu kena bangun pagi-pagi. Tempat dia nak pergi pun jauh daripada hotel tu. So esok tengoklah benda aktiviti aku buat. Sambil-sambil tu ada juga orang tengok dia. Tengok ikan mah ni duduk. Serinya rasa kalau duduk sebelah dia. First time duduk belah patung. Serinya tapi ni bersih kan. Kamu dengar benda ni. Serinya tu boleh tahan. Mau tengok kalau dia mendatang ni bunyi, tembak lari aku. Memang tembak lari. Aku pun tak ada tempat nak pergi. Aku balik dulu, balik hotel dulu. Apa-apa, kita sambung balik. Ciao.